Selepas lebih 37 jam operasi pencarian, adik anggota bomba yang lemas di Pantai Kandis, Bachok, Kelantan ditemui jam 6.55 pagi tadi. Mayat Ahmad Nurudin Abdul Wahab, 21 tahun, dijumpai terdampar oleh orang awam di tepi pantai di Aur. Lokasi sama jasad abangnya ditemui. Orang awam kemudian memaklumkan kepada polis berhubung penemuan mayat itu. Jasad lelaki berkenaan ditemukan pada jarak 3.5 km dari lokasi dia dilaporkan hilang, iaitu kira-kira 200 meter dari lokasi mayat abangnya Ahmad Badrul Naim Abdul Wahab yang dijumpai tengah hari semalam. Pengecaman telah dibuat oleh bapa kepada si mati, mangsa kedua, saudara parti dia positif. Bapa mengesahkan ini adalah anak beliau. Dari sudut pengesahan dari segi kematian, pihak klinik kesihatan Bachok telah hadir ke lokasi dan mengesahkan mangsa telah meninggal dunia. Mayat mangsa dibawa ke Hospital Pakar Universiti Sains Malaysia di Kubang Krian untuk bedah siasat. Katanya dengan penemuan kedua mangsa lemas itu, operasi mencari dan menyelamat serta pos kawalan ditutup. Saksi Muhammad Naim Abdul Rahman berkata ketika kejadian dia sedang mencari kulit sotong di pesisir pantai sebelum terlihat satu badan manusia. Dia yang ketakutan terus berlari ke arah chalet berdekatan dan meminta pemilik chalet melaporkan kejadian kepada pihak polis. Sudah sahur tu saya tunggu patah dari pukul 5.30. Saya sampai Aus dekat Kuala. Saya jumpa mayat. Dia netek macam ni. Sebelum ini, media melaporkan kegembiraan 20 ahli keluarga dari Pasir Putih datang berkelah di Pantai Kandis, muara Sungai Gali bertukar tragedi apabila dua ahli keluarga mereka lemas pada 5.30 petang Selasa lalu. Terdahulu, jenazah abangnya Ahmad Badrul Naim, 32 tahun, selamat dikebumikan jam 8.10 malam tadi. Jenazah disembahyangkan di Masjid Solihiyah Kampung Jerat Semata sebelum dikebumikan di tanah perkuburan Islam Mukim Seri Gedombak, Limbungan, Pasir Putih. Jasad mangsa ditemui jam 12.50 tengah hari semalam oleh pasukan penyelamat dan orang awam. Allahyarham adalah anggota Pasukan Khas Taktikal Operasi Penyelamatan Malaysia STOM dan Pasukan Khas Bahan Kimia Berbahaya Hazmat di Balai Bomba dan Penyelamat Bayan Baru, Pulau Pinang.